Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to TT Talks Podcast Show, diskusi podcast mengenai Ansara Life Stories. Kita bawakan khas kepada viewers cerita-cerita mengenai life story seseorang, khususnya daripada bekas-bekas pelajar MRSM Jelebu dan juga MRSM Kuala Kelawar untuk dijadikan pedoman dan tauladan hidup. Alright, boleh kata apa je cerita pasal Ansara Kuala Kelawar ataupun Ansara Jelebu, kita sembang je lah. Alright. So, untuk pada episod yang kedua, kita bawakan tetamu khas kepada penonton-penonton ataupun viewers, seorang figure yang terkenal, terutamanya dalam bidang sukan, iaitu Encik Syafiq Zamri. Assalamualaikum, Bos. Assalam. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah terlebih sihat. So, macam mana Ramadan kali ni? Alhamdulillah Ramadan kali ni setakat ni enjoy sebab banyak menghabiskan masa dekat rumah. Okay, alright. So, I think menjadi kebiasaan lah untuk kita punya podcast show, kita start dengan majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. So, I think kalau dengan lebih mesra kita panggil Syafiq ni dengan panggilan bot lah. Yeah. Itu panggilan dia masa sekolah lah. Yeah. Standard lah budak asrama. Kalau tak ada nama nickname tu tak sah lah kot. Okay. So, I think bot ni kebanyakan orang-orang terutamanya yang budak-budak muda ataupun mereka yang biasa main bola kan. Memang kenal lah seorang figure bot ni. Dia aktif lah dalam handling ataupun managing players terutamanya player-players daripada KK All Boys ataupun kita gelar diorang KKOB. Alright. So, sebelum kita dive deeper dalam cerita kehidupan seorang bot ni, kita nak tahu jugalah macam mana bit of background lah kot nama penuh ya, asal mana bit of background of bit of family ke. Okay, so bot silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So thanks TT Podcast sebab jemput. It's been an honor lah dapat dijemput ke sini. So background, nama penuh Muhammad Syafiq bin Zamri. So kalau casual atau tempat kerja biasa orang panggil Syafiq atau Syafiq Zamri lah untuk nampak profesional. So kalau kawan-kawan macam tadi sebut, saya panggil podcast, panggil bot. Dia bukan bot tau, dia bot. Yes. Okay, dia kalau English punya spelling BOAT lah. Okay, so asal basically lahir dekat Bangi, Selangor. Tapi kira darjah 1 bersekolah dekat SK Sungai Ramah Dalam. Kajang lah. Kajang. Kajang. Okay. Lepas tu darjah 2 kita orang sekeluarga pindah ke Nilai sampai sekarang. Kira dilahirkan di Selangor, dibesarkan di Nilai lah. Okay. And then darjah 2 sampai darjah 6 sekolah dekat SK Taman Semarak Nilai. Okay. So aku basically anak sulung. Bawah aku ada lagi 3 orang adik, 2 orang lelaki, 2 orang perempuan, 1 orang lelaki. Satu tempat lah Total 4 orang. Okay. Alright. So I think ramai viewer akan tertanya lah bila kau intro ataupun aku sendiri intro nama kau sebagai bot tadi. Orang macam tertanya macam mana origin ataupun asal usul nama bot ni sendiri. Mungkin kau boleh explain dengan lebih lanjut sikit. Okay. So bot ni asalnya lah sebenarnya dia ada seorang senior atas tahun, orang panggil dia bot juga. So orang cakap muka aku dengan dia sama. Tapi bagi aku tak sama langsung lah. Aku jauh lagi smart lah waktu tu. So tapi aku rasa nama bot tu melekat sebab aku kat sekolah memang kebanyakannya aku botak. So maybe orang panggil bot sebab botak. And kalau aku ada rambut pun, rambut aku memang kerinting macam Maggie. Okay. So dia apa-apa pun berkaitan pasal rambut lah. So rambut, bot. So macam tu lah. So rambut. Rambut ataupun botak. So bot. dia bot macam tu lah. Alright. Okay. And aku pun ada lah buat, actually sebab ramai sangat yang bertanya benda tu, so aku ada buat satu lagu lah.
Dan actually sebelum kau explain lagi tu sebenarnya yalah karakter Bot ni dia dalam dia kata dia seorang ada pekerjaan profesional, dia ada side hobi dia juga. Dan satu lagi dia punya apa title tu kita boleh panggil dia musician jugalah. So guys mungkin boleh check out artis bernama Syafiq Zamri dekat Spotify. Dan dengarkan lagu yang direka sendiri ya. Ya. Aku dengar pun boleh kata tergelak jugalah kan. So macam mana kau boleh dapat ilham nak reka lagu sendiri tu? Okey. Dia macam ni, sebab aku memang jenis main TikTok. So, ada satu hari ni tiba-tiba ada satu video TikTok tu dia kata, macam mana kita boleh buat lagu kita sendiri guna AI. So, berbekalkan knowledge aku dalam AI, aku guna ChatGPT untuk buat lirik, tapi aku ada ubah sikit-sikit lah. Then, guna satu apps ni dia panggil Suno. So, kita masukkan lirik kita dalam tu, kita bagi tahu dia apa yang kita nak buat. Contoh, nak lagu rap ke lagu apa. So, nanti dia akan generate lagu tu. Dan lagu tu pula, sebab nak bercita-cita tinggi, nak jadi penyanyi, walaupun tak pernah nyanyi. So, kita cari cara macam mana nak publish lagu kita kat Spotify. Tapi suara bukan suara kau lah tu. Suara bukan suara aku. Okay, so tak fair lah. Budak-budak Gen Z ni dia ada cara lah untuk apa kalau kata dia orang tech savvy, memang sangat-sangat tech savvy lah budak-budak Gen Z ni. Tapi aku Gen Y. Kau Gen Y ke? Gen Y Aku lah. rasa tak sampai lagi. Belum lagi. Okay, alright. So Gen Y, Gen Z dekat-dekat lah almost borderline lah good. So I think kau pun graduan MRSM Kuala Kelawang. So mungkin kita kita selami sikit cerita kau masa dekat MRSM sendirilah. So mungkin kau boleh cerita lepas kau pergi sekolah SK Taman Semarak tu. I think memang menjadi harapan keluarga lah, terutama kalau anak sulung kan. Untuk tambah-tambah kalau mak ayah tu pernah bersekolah asrama, memang jadi harapan ataupun cita-cita diorang pun anak juga bersekolah asrama. Okay, so mungkin masa kau dapat tawaran tu, I think zaman kau pun mungkin check result pun boleh online lah kot masa tu. So apa perasaan kau masa tu bila result tu keluar, dapat MRSM dan juga dapat pula MRSM yang nama dia MRSM Kuala Kelawang. Boleh cerita sikit perasaan kau masa tu? Okay, so sebab tadi kau cakap pasal menjadi harapan keluarga. Basically aku menjadi harapan cikgu-cikgu kat sekolah juga lah. Sebab aku waktu darjah 6 aku jadi tokoh pelajar. So, aku pergi sekolah mana tu menjadi kira buah mulut cikgu-cikgu jugalah. Okay, so awalnya aku memang tak ada target mana-mana sekolah. Sebab aku punya target adalah aku tak nak sekolah dekat SMK dekat Taman Semarak tu. Sebab sekolah tu tak ada padang. Dan aku tahu diorang tak ada padang sebab setiap kali hari sukan diorang akan datang dekat sekolah rendah. So aku jadi macam, aku tak nak pergi sekolah situ lah. So aku kena cari sekolah lain. So awalnya aku minta dekat sekolah Datuk Mat Said dekat Nilai, Pekan Lama Nilai. Okay, tahu. Sekolah harian. Pekan Lama Nilai tu kan? Betul. Alright. Sekolah harian juga. Tapi sekolah tu pun tak ada padang kan? Ada ke? Entahlah. Tapi sebab aku punya mindset memang daripada darjah 2 aku masuk tu memang aku tak nak sekolah situ. Okay, alright. Lepas tu aku minta Smart Labu sebab kiranya ayah aku pun dekat situ juga dulu. Kira SBP lah. Minta SBP tak dapat. Lepas tu aku minta SMKA Syams. Okay, yang tu dapat after test dengan interview. Tapi aku memang tak ingat langsung siapa yang minta MRSM. And waktu batch aku memang tak ada any interview ataupun test untuk MRSM. So sebab waktu tu pun dah lambat seminggu lah daripada hari sekolah biasa start. So parents aku jenis tak boleh tengok aku duduk kat rumah senang lenang. So dia orang suruh aku masuk Syams dulu lah. So dah dapat. So dia kata abang masuk je dulu. Ada MRSM juga. Tapi setakat ni kita dapat yang ni. So yang ni yang terbaik lah. Kalau dapat MRSM mungkin itu yang lagi baik. So aku punya doa macam okay, kalau dapat MRSM kira yang tu lagi baik lah. Itu memang doa aku lah. So masuk Syams. Dekat Syams ni pula aku memang setiap hari call parents aku. So ada satu malam ni call guna public phone lah. So ada satu malam ni call mak aku cakap, abang dapat MRSM ni, nak pergi ke tak? Without any hesitation aku cakap nak.
Lepas tu dia kata, "Tak nak solat istikharah ke? Tak nak fikir-fikir dulu?" Cakap, "Tak nak, memang nak masuk." Sebab satu aku punya fikir, aku dah memang doa setiap hari yang kalau MRSM tu lagi baik, aku akan dapat. Hmm. So bila Tuhan dah bagi tu aku cakap, "Oh, ni confirm lah baik kan." Second things, aku rasa sistem sekolah agama tak sesuai dengan aku punya cara lah. Sebab apa tu tak payah cerita lah. Tapi basically macam tu lah. So perasaan aku waktu dapat tu memang aku macam, mak aku cakap aku terus ni. Tapi aku memang tak tahu siapa yang minta, check result siapa. Tapi memang basically mak aku yang tahu lah semua benda tu. Okay, alright. So, yalah, bila dapat masuk MSM tu, I'm sure kau dah buat preparation. Jadi pula anak yang sulung, of course preparation tu lagi banyak lah preparation kan. Betul. So, beli baldi kan, beli apa, timba untuk pergi toilet, hanger kan, beberapa puluh hanger. I'm sure itu rutin lah kan, bila kita masuk. So, apa perasaan kau masa melangkah masuk ke MSM Kau Kelawang punya compound tu sendiri? Okay. So basically sebab itu bukan pengalaman pertama lah masuk sekolah asrama kan. Sebab aku dah masuk SMK Asyam tu pun asrama agak. So pengalaman masuk asrama tu dia dah tak ada rasa macam, oh aku first time masuk asrama tu dah tak ada lah. Tapi dia punya nak gambarkan perasaan tu aku rasa gempak lah. Sebab datang masuk tepi pagar tu, dah nampak ada satu bangunan cantik. So nampak gate dia pun cantik compare tu sekolah lama kan. So macam, ui gempak ni sekolah ni. Tapi bila masuk dalam sikit, aku rasa tertipu lah. Sebab aku rasa sebab Aspura, sebab yang depan tu rupa-rupanya Aspuri. Yes. Aspuri baru pula tu. Yeah, So dia memang cantik gila waktu tu. Siap ada tasik semua. yes. Pergi belakang, pergi nak daftar, pergi Aspura, tengok. Oh, Itulah realiti kau. itulah realiti aku. Dia tak secantik Aspuri rupanya. Tapi Yeah. aku macam, oh okey lah. Hmm. So sebab angkat-angkat baldi semua tu, Mm-mm. pergi bilik. Dah masuk bilik, dah tengok apa tandas. Soalan first aku tanya mak aku. Ma, abang nak kena duduk sini 3 tahun ke? Sebab nak menggambarkan betapa aku rasa macam, sebab aku tengok pintu tak boleh tutup, locker karat semua kan. So aku rasa macam, dia nampak lama lah sebab compare tu dengan sekolah lama kan. So macam, ma ni nak 3 tahun kan nak duduk sini. So mak aku pula, sebab waktu tu memang mak aku seorang je. Bapak aku tak ada. So dia pun cakap, dia macam cakap, tak apa, duduk dulu macam tu kan. Dan tanpa sedar, air mata dia mengalir lah. Basically dia macam, mungkin dalam fikiran dia, oh salah ke aku bawa anak aku pindah sini kan. Lepas dengar soalan aku tu lah. So kita orang settle semua kat ni, pergi Dewan Selera. Pergi Dewan Selera, makan semua. Tengah-tengah makan tu mak aku nangis. So aku macam, Allah, aku buat mak aku sedih pula kan. Tapi macam, itu perasaan first lah aku masa tu. Macam, tapi sebab aku percaya yang aku boleh adapt, aku perlukan masa 2 minggu untuk adapt. Lepas tu baru aku boleh okay lah. Tapi sebab dekat Syams before that, tak sampai 2 minggu kan. So aku tak sempat adapt lah. Memang homesick gila lah. Okay. So awal masuk MRSM Kelawang tu, kiranya aku dah macam, oh aku boleh buat ni macam tu lah. Bila kau cakap pasal air mata seorang ibu, seorang mak tu, aku rasa aku boleh relate lah juga. Sebab aku pergi mana-mana je, kalau by the time mak aku nak tinggalkan aku tu, be it daripada Kelawang, lepas tu apa form, pergi ke universiti pun, air mata mak ni memang Betul. biasa mengalir lah Betul. kan. Betul. Tambah-tambah pula macam kau, mungkin anak sulung yang first lah dia nak tinggalkan kat asrama. Betul. Walaupun jarak, yelah nilai nak pergi ke Kelawang tak adalah jauh mana Betul. pun sebenarnya. Tapi yelah, the thought yang kena berenggang kan. Betul. Tu mungkin I think mana-mana mak pun akan terasa lah Betul. kan Betul. benda tu. So I think environment macam kau cakap tadi, kau actually dah bagi teaser sikit lah to my next question. Actually zaman kau dengan zaman aku maybe ada sedikit perbezaan. Mungkin daripada segi Aspura tu tak ada beza sangat lah. Tapi bezanya ialah kau merasa lah fasiliti-fasiliti baru. Betul. Di mana masa aku dengan Al, kita orang dekat Kelawang tu, kita orang merasa apa ni, building tu tengah buat. Kita orang cuma experience kejap je kot masa tu kan. Sempat merasa makan KDS tu mungkin sebulan 2 bulan sebelum kita orang berpindah ke upper form. Tapi masa tu nampak lah kan Aspuri daripada tepi, daripada tepi compound Maktab tu macam, weh cantik gila.
adalah few times masa dia tengah buat tu, kita orang ceroboh masuk juga, tengok weh cun sangat ni dengan konsep macam open. Ah, Tandas pun of course lah, tandas lagi bagus kan. Dengan lepas tu masa tu juga at the same time kita nampak kita punya DS yang lama dia renovate jadi PSP. Kan padahal dulu Oh, tempat tu macam weh, kalau kau ikut jalan belakang kat rumah sampah tu, rasa macam tak boleh bayang. Yalah DS yang dulu dah bertukar jadi oh satu tempat kiranya yang DS dulu adalah library. yes betul. Betul lah. PSP sekarang ni ialah DS lama kita orang. Oh, Actually quite besar dan spacious juga sebenarnya. Dan belakang tu sebenarnya rumah sampah. So kalau kau lalu situ memang macam-macam bau horror lah kau akan ni. faham. So mungkin pengalaman kau in terms of facility tu lain sikit lah kot kan. Kalau tak dulu kau kena menapak tangga tu daripada tingkat yang bawah kau menapak sampai atas ke PSP. Tapi mungkin kau tu dia dah ada yang penghubung Betul, kan, betul. ada bridge kan. So sepanjang 3 tahun pengajian kau tu apa impression, apa macam mana kau bawa diri ataupun macam mana impression kau terhadap maktab? Okay, so impression. So aku backup balik yang tadi tu, yang cakap asrama tu kurang cantik tu. Tapi still lah, Emirates Kuala Kelawang is one of the place yang aku memang appreciate aku pernah ada kat situ. Sebab waktu aku masuk tu memang nampak Aspuri baru, DS pun lawa, DS open tu macam Genting Sempah punya RNR kan. Open memang besar kan. Lepas tu siap ada jambatan kat tengah-tengah tu, something yang kita tak pernah nampak dekat mana-mana sekolah lain. Lepas tu library pun obviously memang lagi besar daripada sekolah rendah punya kan. Lepas tu yang paling rare Padang lah. Orang lain Padang semua turun Padang, turun Padang. Yes, yes. Kita punya Ya, itu memang signature uh, trademark lah kau kat Kelawang tu. Kelawang naik Padang lah. Masa form 3 kau duk pakai term naik Uh, padang kan. So macam bila sini-sini jerit kan, "Weh, naik padang" uh, kan. Kau apa bila kau masuk upper form kan, kau rasa macam kekok pula kan, betul, nak kena betul. turun pula kan. Kau dah 3 tahun dah pakai naik, ni Betul, sekarang jadi turun pula. betul, betul. Dan I must honestly say kalau nak bandingkan Padang, aku rasa Padang Kelawang Padang one Kelawang of the is best aku kan. one of the best lah. So aku rasa mesti kau banyak memory lah kot kat Padang ataupun kat Kelawang itself. So bila kita cakap pasal MSM ni, I think environment yang unik kat situ ialah bila kita ada sistem homeroom kan. Betul. So untuk viewers yang tak tahu homeroom ni mungkin boleh cerita lah apa homeroom tu. Dia homeroom tu sebenarnya dia macam menggantikan kita punya, okay lah, kita mungkin homesick dekat sekolah. So homeroom ni lah macam pengganti mak atau ayah kita dekat sekolah tu. So apa-apa pun kita akan mengadu kat homeroom. Atau, kalau contoh nak beli barang ke apa, mungkin kita akan minta homeroom kita yang contact parents kita. Walaupun boleh pegang phone, tapi still diorang jadi kiranya pengganti mak ayah lah dekat sekolah tu. And then kau pun ada macam adik-beradik lah kan. Betul, betul. So macam satu cikgu ni dia akan handle maybe 6 ke 7 students kan. Betul, betul. So dia jadi kalau dalam apa bahasa Melayunya keluarga pelajar lah Betul. kan. So kau akan ada seorang staff ataupun seorang guru lah. Betul. So masa tu kau siapa, mak ke atau bapa homeroom kau? Okay, aku time tu dengan Miss Erma Mustafa. Miss Emma Mustafa, cikgu English. Cikgu English. Cikgu English. So panggil Miss ni confirm lah cikgu English, Cikgu orang English tahu lah. dah kan. So okay, bila kau dekat Kelawang tu mungkin ada satu figure yang kau rasa dia memang satu figure yang very instrumental dalam dalam upbringing kau dekat Kelawang, ataupun maybe sampai sekarang pun kau rasa cikgu ni lah yang kau rasa instrumental lah dalam character building kau. In terms of character building mungkin tak ada sangat. Tapi dia mungkinlah bukan directly lah. Tapi dia kalau ada satu benda yang aku akan ingat sampai bila adalah Ustaz Syah. Aku tengah jalan dekat koridor, dia daripada belakang dia boleh tepuk aku, dia kata, "Kenapa jalan seret kaki? Awak tu cadet polis, kena angkat kaki," macam tu. So aku semenjak benda tu aku memang tukar cara jalan aku daripada seret kaki angkat kaki lah. Sebab memang aku pun macam lepas tu baru aku sedar, aku jalan sebenarnya seret kaki yang dengar bunyi kan. So dia yang tegur aku benda tu lah. So itu yang memang aku ingat lah sampai sekarang. Kalau sebab bila aku jalan aku akan ingat, kena jalan angkat kaki sebab dia tegur macam tu Dan lah. masa zaman kau tu Ustaz Syah ketua warden Dia ketua warden. Dan aku rasa kalau karakter, sebab aku banyak dalam cadet polis,
So Ustaz Syah cikgu penasihat. So memang banyaklah nasihat-nasihat dia yang memang mungkin bagi aku dia one of the cikgu yang susah tau nak jumpa cikgu yang bila dia marah, kita bukan takut, kita rasa hormat kat dia. So and then aku boleh angkat dia as macam dia bukan cikgu or ustaz semata, dia just pendidik lah. Dia adalah pendidik lah. Betul, aku agree. Sebab macam batch aku, kita orang sempat dengan Ustaz Syah ni lebih kurang setahun je. Oh, Dan karakter Ustaz Syah ni nampaklah dia uphold disiplin tu sangat tinggi. Sebab dia pun pernah cakap dengan aku, dia kalau dia tak jadi ustaz sebenarnya dia nak jadi askar. So kau nampak lah macam mana karakter dia dan dia curahkan kasih sayang dia dan juga dia cuba administer lah disiplin tu dekat student-student dia. So I think kita akan take a break for a while. Alright. So kita akan continue on after this. Okay, TT Talks Podcast Show.